Assalamualaikum. Hai guys. Lama tak buat video hari ni. Update video-video lama je. Hari ni aku nak jalan-jalan lah. Aku tak tahu nak pergi mana. Aku nak jalan-jalan, tapi ikut je lah aku pergi mana kan. Aku nak merayap. Jom. Bila suria tunjukkan rupa, semua mengejar bahagia. Bila suria tunjukkan rupa, semua bersiap mengejar bahagia. RNR WCE dekat apa nama orang belum siap lagi ni. Ni highway Pantai Barat. Kalau siapa-siapa yang lalu sini nak masuk ke Lebuh Raya ni, kenalah isi minyak, kena penuh lah. Kat sini memang tak ada tempat nak isi minyak. RNR pun tak siap lagi. Apalah, highway Pantai Barat ni yang paling lama nak siap. Ni kalau kalau hujung ni sampai tu je lah, dekat asal Jawa tu je. Hai, bila nak siap pun tak tahulah. Okay, bye. Kita teruskan perjalanan. Ini atas ni ECRL. Bukan. Ni di atas. Yang ni kot ECRL. Bukan. Ini bukan. Weh, banyaknya je atas. Yang depan tu baru ECRL. Ini daripada ni Pongkelang ni, daripada Pongkelang sampai ke Gombak. ECRL yang baru nanti. Ini belum siap lagi lah. Menghala ke Kuala Selangor. Yeay. Kelip-kelip Kampung Pantai. Depan ada bikers ke? Depan ada bikers.
Boleh bang, boleh bang, boleh bang, boleh. Ada bikers. Kita masuk jalan Teluk Piah. Kalau nak ikutkan dulu-dulu punya cerita lah kan, ni jalan ni sebenarnya jalan kereta api lama tau. Jalan kereta api sini, jalan kereta api daripada Port Klang, daripada Port Klang sampai ke Kuala Selangor. Ini jalan kereta api lama ni. Bila jalan kereta api ni dah apa, jalan kereta api dah tak ada, jadilah jalan raya. Sepatutnya jadi jalan, nama jalan ni nama jalan kereta api lama. Macam mana boleh nama jalan Teluk apa, jalan Teluk Piah pula. Kalau ikut-ikutkan jalan yang belah-belah kapal ke apa kan, nama jalan kereta api lama. Sepatutnya jadi jalan kereta api lama. Sayanglah, dia nak kekalkan lah jalan kereta api lama sebenarnya. Itu je. Okey, ciao, kita jalan. Kita dah sampai Kuala Selangor. Yeay. Haramkan biar setitis air mataku yang jatuh ke pipi. Sengsara mana tak ku peduli, kau takkan lihat ku datang merayu minta simpati. Nyalakan api, pulihkan hayatku akhir ini. Sesak nafas diselimuti sepi. Jatuh ke bumi, rasa marah tolak ke tepi, kau takkan lihat. Okey, kita dah masuk Pekan Tanjung Karang.
kita sudah sampai Skinjan. Orang kata YB dia bagus, boleh cakap Jawa. Dia Cina tapi dia boleh cakap Jawa. Orang Jawa sukalah kan. Zaman orang Perak. Tu nampak gambar dia. Skinjan. Menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali. Menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali. Menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali. Menjalin api, lahir kembali, nadi-nadi, mencebis tirani. Okey, kita dah sampai Sungai Besar. Jurang belenggu di dalam dagingmu, darahmu tuntas mengalir berlekas. Menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali. Menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali. Menjalin api, lahir kembali, nadi-nadi, mencebis tirani, menebus kembali. Ku menuju padamu api, membakar, menyala, hancurkan semua sampah dunia. Sabak Bernam. Renungan manja matamu, tak ku lupai sentuhan mesra cinta sejati. Api lok cinta membakar kasih yang hibah, lilin hidupmu. Jambatan Sungai Bernam. Kian berpudar, lihat Julita, kau pergi jua. Pusara cinta mengiris, tinggal memori pemergianmu, suratan takdir, titisan air mataku menahan rindu perpisahanmu. Mana kita cari dia? Roy, hati kau keras, selalu kau bantu orang lain. Jejak jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di ujung dunia, akan ku rempungi segala rintangan, biarpun
beribu untuk menembusi tembok hati sanubarimu. Adapun aku hanya penanti. Hai, Assalamualaikum. Aku dah sampai tu Intan. Tadi kalau kau perasan, aku ada masuk Kupang kan, menuju Asia. Aku ada melencong sikit lah. Okay, sekarang aku ada kat Intan ni. Aku nak cari makan. Tapi aku Google tadi, aku ada nampak asam apa, masakan asam pedas muar. Kat Perak pun ada muar lah. Okay, kita cari kedai ni. Alright, bye. Guys, aku cari tempat lain lah. Okay, sekejap aku Google dulu. Bye. Okay, aku dah jumpa dah. Let's go. Tapi aku tak tahu nasi campur. Okay, jom. Otai. Kita follow otai. Okey tak? Alamak, otai ni slow lah pula. Alamak, tak jadi nak follow otai. Ni buat slow. Tak apalah. Guys, tak buka. Aduh, kedai warung Mak Intan ni. Warung Mak Intan tutup lah guys. Cari lagi. Apalah, aku off ni. Nak cari dekat betul-betul dekat Menara Condong tu. Okay, bye. Tahu apa tadi tu? Itulah pagar kereta api kat Teluk Intan. Kereta api Tanah Melayu daripada Tapah ke Teluk Intan dah tak ada dah. Tak tahulah, jangan kata nak buat balik tapi tak tahu, ataupun memang lenyap macam itu saja. Okey, kita sampai ke Teluk Intan. Oh, dah jadi jawab pos dah. Betul lah jadi jawab pos. Ni yang ni pengguna ni. Ini balai polis. Aduh, balai polis lama ni. Aduh, sayanglah. Aku dah jumpa Menara Condong. Tapi okey, Mendiang Sera dah ada nampak. Tapi aku tak tahu, pasal aku pusing dulu lah. Kalau korang dekat Teluk Intan ni, apa korang nak makan? Menara Condong. Macam dekat Thailand. Kau tahu tak apa? Kau tengok tak? Tu line tu
merah putih. Kalau merah putih tu dekat Thailand tak boleh parking. Ini boleh parking. Aku rasa aku berhenti kat sini lah. Medan selera ni ada. Okey. Ni sup kambing, teh ais, air kosong, nasi putih. Okay guys, aku makan dulu. Ini kedai. Mana makan kambing. Okay, makan dulu lah. Lazat. Oh, okay guys, aku dah habis makan dah. Okay, aku rasa sampai sini saja kot. Aku nak balik. Nak rekod untuk balik pun jalan yang sama kan. Okay lah, aku off sampai sini je. Bye. Assalamualaikum.